Ehem. Ramai-ramai ni. Nak ke mana ni? Moh kita ikut sekali. Moh. Mesti ada sesuatu yang rare dekat sini. Alhamdulillah hari ini kami iftar di Karang Craft. Iftar ala Madinah katanya. Jom kita tengok kejap lagi macam mana yang dikatakan iftar ala Madinah. Semua belakang sikit ikut arahan Abang Rosli kita. Abang Rosli. Okey, rapat lagi. Ini salah seorang ex-staff. Oh, ini tak tahu saya kali yang keberapa untuk buka puasa ala Madinah di Karang Craft. Alhamdulillah masih sihat. InsyaAllah tahun depan datang lagi kalau sihat dan kalau dijemput. Nampak perut. Boleh? Jauh. Dah. Aku pun nak cakap. Tak kempen dah. Belum puasa. Ini macam ni. Tamu ni. Benar. Tak ada saya kocok. Semua boleh download app Sinar Harian dan boleh claim voucher dekat kita punya booth. And siapa nak ke 865 dan buat video, nak cuba boleh tak kisah, buat video dekat tengah berbuka ke, on the way jalan ke, gerai tak kisah. Okey, dengan lafaz bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di Majlis Iftar ala Madinah di kumpulan Karang Craft. Terima kasih kepada kumpulan Karang Craft kerana menganjurkan majlis ini, dan terima kasih kepada ahli-ahli kelab alumni Karang Craft yang hadir pada hari ini. Beginilah keadaan di tempat Iftar ala Madinah kumpulan Karang Craft. Terima kasih. Dah. Mana tak saya nak cakap? Kami daripada keluarga besar Karang Craft berkesempatan berbuka puasa ala Madinah. Satu keluarga besar. Kami bermesra, bercampur beginilah. Dan suasana macam ni setiap tahun, dan kami ucapkan terima kasih kepada terutama Datuk Haji Syamuddin dan pihak Karang Craft yang menganjurkan program ini dan beri kesempatan pada kami untuk bersama-sama dan dapat kami jumpa. Mit, komen sikit Mit. Boleh kata tiap-tiap tahun lah saya datang. Jadi terima kasih lah. Kerana apa nak kata orang nak meramaikan. Itulah cerita. Walaupun jauh saya datang jugalah. Saya dah datang daripada semalam lagi. Terima kasih banyak. Buka puasa. Saya sangat gembira kerana saya dapat sampai ke sini hari ini. Walaupun jauh. Alhamdulillah. Terima kasih. I love you. Love you. Selepas solat maghrib, kami sempat borak-borak dulu dengan Big Boss. Tengok tu, Big Boss ni excited betul dia bercerita tu. Kami semua dengar je lah. Nampak Datuk begitu teruja dan sangat gembira dan terharu dengan kehadiran kami serta sambutan para pengunjung di program Iftar ala Madinah yang dianjurkan oleh kumpulan media Karang Craft. Belum rapat dan luruskan semua takbiratul ihram bersama imam ikut cara Rasulullah. Allahumma sholli ala
Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Presiden dan semua AJK KAK kerana sanggup redah jam 2 jam setengah untuk bersama-sama kita berbuka puasa. So kita harap kemesraan ini jangan cepat berlalu. Terima kasih Datuk dan terima kasih juga kepada semua yang hadir. Jumpa lagi, bye-bye.